Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakkin yal'abun. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Yaghshan nasa hadha 'adzabun alim. Sadaqallahul azim. Saya suka untuk merujuk balik kepada beberapa isu semasa yang baru-baru sahaja berlaku, yang mana baru-baru ni kita sama-sama merasai jerbu, kan? Yang jerbu tu sudah berlalu dan dia datang sekejap pula lagi baru-baru ni di beberapa kawasan, tapi taklah lebat dan tebal sangat. Cuma sebagai umat Islam, memanglah kita tidak menafikan jerbu itu datang kerana orang membakar kebun dan tanah yang luas di Indonesia. Ada orang Malaysia dia marah lagi. Dia kata, buat apa lah orang Indonesia ni, macam-macam duk nyusahkan kita. Dulu tsunami sebab kat dia punya pasal juga. Kali ni jerbu pun dia punya pasal juga, kan? Tak pasal-pasal dia marah orang Indonesia. Padahal bukan salah orang Indon. Padahal Allah SWT yang membawa angin itu, yang membawa jerbu ke Malaysia, bukan orang Indonesia yang bawa angin tu. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, menunjukkan betapa manusia hari ini telah berjaya ditipu oleh Yahudi dan perancangan mereka. Yahudi punya cara, dia nak pecah-pecahkan umat Islam ini supaya berasa puak-puak tu kuat. Ya, itulah dia yang telah terjadi. Bila mana Iraq diserang dan dihancurkan dan dianiaya oleh Amerika, orang di Islam di negara lain tak berapa terasa. Sebab saya tak berada dalam pentadbiran Iraq. Saya okey, negara saya merdeka, biasa, boleh pergi makan macam biasa, boleh gelak ketawa macam biasa. Dia tak ada terasa dah. Sebab dulu zaman Nabi SAW, Nabi asaskan adalah dengan cara satu pemerintah. Ya, maknanya semua orang Islam tu berada dalam satu pemerintahan, khilafah namanya. Maka bila ada satu terasa, semua terasa. Ya, satu ekonomi Islam semua terasa. Sekarang ni telah dipecah-pecahkan dengan sempadan negara. Lalu kalau berlaku bala dekat Indonesia, itu Indonesia lah, bukan kita. Sampaikan perangai itu dibawa ke Malaysia juga. Kalau berlaku kat Malaysia, itu kat Kedah, bukan kat Selangor. Kalau berlaku kat Selangor pula, alah, itu dekat Ampang, bukan dekat Kajang. Berlaku kat Kajang, itu Sarjana Impian, bukan kat Sungai Sikamat. Berlaku kat Sungai Sikamat, itu dekat rumah belah sana, bukan belah rumah aku. Berlaku kat rumah sebelah rumah dia, tu jiran, bukan aku. Nantak dia, aku tenang. Berlaku kat rumah sendiri, alah, anak aku je yang kena, aku tak kena. Berlaku pada diri sendiri, apa dia padan muka, tak boleh pergi mana dah. Tapi itulah dia keadaan yang diasaskan daripada pemisahan negara-negara, menjadikan umat Islam kadang-kadang dia benci dan marah kepada umat Islam yang lain di negara sana, padahal umat Islam juga. Wallahu alam. Baik, itu yang pertama lah. Yang kedua, kita nak sebut, kita sebagai orang Islam, kita mesti nak tengok jerbu ni dari sudut Islam yang Allah nak ajar kita. Maka Allah sebut secara jelas tentang jerbu ini. Allah kata dalam surah Al-Quran yang bernama surah Ad-Dukhan, surah jerbu, yang mana Allah sebut dalam itu, La ilaha illallah, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dialah yang menghidup dan yang mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin, dialah yang menjadi Tuhan kamu dan Tuhan kepada bapa-bapa kamu sebelum ini. Allah kata lagi lepas tu, balhum fi syakkin yal'abun, tetapi ramai di antara manusia yang ragu-ragu dalam iman dan kepercayaan mereka kepada apa yang disebutkan tadi, la ilaha illahu tadi tu. Maka akhirnya balhum fi syakkin yal'abun, maka akhirnya Allah beri amaran, kalau banyak manusia ini iman dan keyakinan dan akidah dia bermasalah, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, ketika itu tunggulah kami bawakan langit yang bersama-samanya adalah jerbu. Yaghshan nasa hadza 'adzabun alim, yang mana jerbu itu akan meliputi manusia dan menyebabkan manusia terazab dengan azab yang pedih.
Baik, saya berhenti kat situ. Surah Ad-Dukhan tadi ni tuan-tuan membawa jawapan kepada kita. Dari sudut akidah, kita nak asaskan diri kita tuan-tuan, melihat sesuatu, cari jawapan dalam Al-Quran dan Sunnah, baru selamat. Kalau tak, susah. Macam-macam pandangan, macam-macam cerita. So kita nak cari pemutus. Allah ajar kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Iaitulah kalau kamu berselisih pandangan dalam sesuatu perkara, rujuk kepada Quran dan Sunnah. Maka hari ini jerbu datang. Cuba kita tengok apa yang ada dalam Quran. Yang pertama ayat tadi. Yang kedua Allah sebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terzahirnya zaharul fasadu fil barri wal bahri, di atas daratan dan lautan kerana tangan-tangan manusia. Ya, kemudian Allah kata lagi tidak berlaku satu musibah illa biidnillah, kecuali ianya dengan izin Allah. Ya, baik. Habis desud dalil. Desud dalil Allah sebut kerana tangan manusia, kerana manusia ada masalah kepercayaan.